Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, tajuk pada pagi ini adalah kembali kepada fitrah. Dan saya ingin mulakan dengan satu statistik hasil daripada kajian satu badan di barat, iaitu yang bernama Pew Research Center, yang dilakukan pada tahun 2023, iaitu lebih kurang 2 tahun lepas. Kajian dia antaranya adalah mendapati Islam merupakan antara agama yang paling cepat berkembang. Cepatnya adalah di mana mereka juga mendatangkan satu hasil kajian mereka dengan mendapati setiap minggu, iaitu 7 hari, setiap minggu didapati bahawa lebih kurang 25,000 individu memeluk Islam di seluruh dunia. Setiap minggu. Jadi kita boleh bayangkan dalam tempoh setahun, 52 minggu, berapa ratus ribu ataupun juta yang memeluk Islam. Ini antara penyebab, dan ini juga akan membawa kita kepada topik yang saya nak kongsikan pada pagi ini, iaitu kembali kepada fitrah. Kenapa begitu ramai manusia mereka memeluk Islam? Kalau kita lihat kepada setiap minggu 25,000. Dan apatah lagi, jumlah itu didapati meningkat apabila selepas apa yang berlaku di Gaza. Apa yang berlaku di Gaza telah menyebabkan lebih ramai orang di barat khususnya mereka memeluk Islam. Kenapa? Kerana mereka tertarik, antaranya mereka tertarik dengan apakah sumber kekuatan kepada rakyat Gaza itu sendiri. Bagaimanakah mereka itu setelah 75 tahun mereka tertindas, dan apa yang disebut oleh Nelson Mandela mengatakan bahawa itu adalah penjara terbuka yang terbesar di dunia. Selama 70 lebih tahun, tetapi mereka masih cekal, mereka masih gigih, dan mereka masih meneruskan kehidupan. Jadi di situlah mereka mula mencari apa yang menyebabkan orang Gaza ini jadi kuat. Dan antara yang mereka temui adalah mereka mendapati bahawa sumber kepada kekuatan orang-orang penduduk di Gaza itu adalah tidak lain tidak bukan agama Islam itu sendiri. Maka tuan-tuan dan puan, saya nak bagi sedikit definisi apa yang dimaksudkan dengan fitrah itu sendiri. Kalau kita lihat, fitrah itu bermaksud kembali kepada asal kejadian kita. Secara umum, kembali kepada asal kejadian kita. Sebab itu, apabila ada seseorang itu dia memeluk Islam, saya lebih suka menggunakan perkataan seperti kembali kepada Islam. Kadang-kala dia menimbulkan sedikit kekeliruan di mana ada orang yang bertanya, kembali kepada Islam? Adakah dia murtad sebelum ini? Tidak, itu bukan maksud saya. Bila saya sebut tentang kembali kepada Islam, kembali, saya menganalogikan seperti air kosong, air putih ini. Kalau dititiskan dengan satu titisan air sirap, apa yang akan berlaku kepada air putih ini? Air putih ini akan bertukar warna menjadi warna merah. Kalau kita letak air anggur, maka jadinya warna seperti air anggur. Itu adalah setelah fitrah yang bersih itu telah dicemari. Tetapi bagi membersihkan fitrah, kita melalui proses apa yang dipanggil sebagai reverse osmosis lah. Kalau dalam air itu reverse, dia kembali, dia songsang. Dia songsangkan dia melalui penapisan. Setelah dia menapisan, apabila ianya telah melalui penapis air itu akan masih merah ke ataupun menjadi putih. Dia akan menjadi jernih kembali. Dan itulah kita tak kata dia telah bertukar putih, tetapi kita kata kembali putih, kembali jernih. Air yang keruh tetapi telah dijernihkan. Hubungan yang keruh telah dijernihkan. Kita kata asalnya hubungan manusia ini adalah jernih.
Fitrah manusia ini adalah, asalnya adalah fitrah. Saya akan bagi penerangan apa itu fitrah dan kenapa fitrah itu sangat penting. Saya akan mendatangkan banyak kajian insya-Allah untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan memahami. Kerana saya bukan sekadar akan membawa dari sudut agama kita sahaja. Kerana kalau tidak, orang akan kata kita ini syok sendiri. Kita bercakap syok sendiri. Tak ada masalah kalau kita nak bercakap berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi saya juga terlibat dalam dakwah kepada yang belum Muslim dan saya percaya ada juga yang menonton secara live di TikTok dan di ruangan yang lain. Maka penting juga untuk mereka memahami dari sudut kajian sains. Kerana, tuan-tuan dan puan-puan, antara tuduhan yang dikaitkan dengan agama, bukan sahaja Islam, tetapi agama adalah, agama ini, kepercayaan kepada Tuhan ini tidak berpaksikan kepada sains. Dan malahan ada yang lebih jauh lagi, mereka mengatakan bahawa sains telah membuktikan bahawa Tuhan itu tidak wujud, tidak relevan, agama itu tidak relevan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya memohon untuk berbeza dengan pandangan itu. Ada orang, apabila mereka berbeza pendapat, mereka tidak mendatangkan sebarang sebab, alasan, apatah lagi bukti untuk mereka berbeza. Dan bagi saya, itu bukan pendekatan yang terbaik. Tak salah, tetapi itu tidak akan mencambah ilmu kita sebagai manusia, apatah lagi sebagai seorang Muslim. Kerana pendekatan yang sering saya galakkan, khususnya kita sebagai Muslim adalah, jikalau kita tidak bersetuju dengan pandangan ataupun pendapat seseorang, daripada kita hanya mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapat awak, saya tidak setuju dengan pandangan awak, saya tidak setuju dengan pendirian awak. Hak manusia untuk setuju ataupun tidak setuju. Tetapi Muslim ini, kita diajar untuk mempunyai kebat. Kalau dekat sekolah, kebat tu adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Kita diajar begitu. Kita tak boleh berkata bahawa saya tidak setuju dengan dia, saya tak sependapat dengan awak. Tak ada masalah. Tetapi untuk masyarakat itu berkembang, nak tak nak satu alasan yang disertakan. Tuan-tuan dan puan-puan, alasan yang disertakan dengan bukti. Bukan sekadar alasan yang berpandukan kepada pendapat dia juga yang tak ada bukti. Jadi apa beza antara pendapat dia dengan pendapat kita? Tidak begitu. Saya memohon berbeza dengan pendapat tadi. Kenapa? Saya berjumpa dengan ramai juga etis, tuan-tuan dan puan-puan. Etis ni adalah golongan yang tidak percaya kepada agama. Dan itulah juga antara alasan mereka berikan kepada saya. Mereka kata, saya tak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab sains membuktikan Tuhan tak wujud. Maka saya akan memandang mereka dengan pandangan cynical. Dengan seperti saya keliru. Saya kata, kamu kata kamu tak percaya pada Tuhan kerana sains mengatakan Tuhan tidak wujud? Dia kata, ya. Saya kata, betul ke? Kajian mana yang mengatakan begitu? Ada. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah terlalu kerap berhujah, berdialog dengan madu'u, dengan prospek kita, kita dah tahu dah apa perangai mereka. Bila mereka kata ada, kita simple dan kita mudah dan kita kata, okey, kamu kata ada. Pernah tak kita berborak dengan kawan-kawan kita? Aku boleh tunjukkan kau 1000 kali. 1000 jenis, 1000 peristiwa, 1000 bukti. 1000. Dia kita suka nombor yang besar. 1000 alasan. Kita kata tak payah datang 1000. Bagi saya satu je. Bila kita minta satu, dia akan terpinga-pinga. Kalau banyak, kalau 1000, kan mesti senang nak jumpa kan? Kenapa bila kita minta satu je, dia akan terpinga-pinga? Sebab dia pun tak tahu apa dia cakap. Dia hanya mengulangi apa yang dia dengar, dan orang yang dia dengari itu pula tidak mendatangkan sebarang bukti, maka kitaran itu berterusan. Bila saya tanya kepada mereka bahawa, okey, kamu kata kajian sains. Bagi saya kajian sains yang mengatakan bahawa kepercayaan kepada Tuhan itu tidak benar dan sains membuktikan Tuhan itu tidak wujud. Bagi bukti. Sebab Islam ni agama dalil. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti-bukti kamu jikalau kamu adalah orang yang berkata benar. Saya kata malahan, walaupun kamu yang mengatakan kepercayaan kepada Tuhan itu tidak saintifik,
saya sebagai Muslim yang kamu tuduh sebagai tidak bertamadun, tidak maju, yang tidak berpaksikan kepada fakta sains dan moden dan sebagainya, saya sebagai Muslim, walaupun awak kata begitu, saya pula ada bukti kajian saintifik yang mengatakan manusia sejak lahir percaya kepada Tuhan. Dan dia, ya ke? Ya. Saya kata tak perlu dengar apa saya cakap. Saya bagi rujukan. Saya kata, kajian daripada Dr. Justin Barrett. Siapa Dr. Justin Barrett ini? Dia bukan Muslim. Dr. Justin Barrett ini, dia daripada Oxford University. Dan dia merupakan seorang pensyarah dalam psikologi kognitif, iaitu psikologi pemikiran, tuan-tuan dan puan-puan. Psikologi pemikiran. Dia mengatakan dalam kajian dia, dan kajian ini telah diterbitkan dalam bentuk buku. Dan bukunya berjudul The Born Believer. Iaitu mereka yang lahir sebagai ada kepercayaan. Kajian dia mendapati, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa kanak-kanak secara semula jadi mempercayai Tuhan dan tujuan penciptaan dan kuasa gaib walaupun mereka tidak diajar. Kanak-kanak, kita sedang bercakap tentang kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin juga kita pernah ditanya dan kita pernah dituduh bahawa agama Islam adalah agama indoktrinasi. Kamu jadi Muslim kerana kamu telah diindoktrin, kamu telah didoktrinkan oleh ibu bapa kamu, oleh masyarakat kamu, sehingga kamu menjadi Muslim. Kita pernah dengar. Mungkin di antara kita ada yang tak setuju. Tetapi saya kata saya setuju. Tuan-tuan, puan-puan menjadi seorang Muslim kerana sejak kecil didoktrinkan. Didoktrinkan. Kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita berdakwah, kita tak boleh menjadi terlalu defensif. Defensif dari sudut, tak adalah, mana ada, saya pilih je. Ya ke? Bila awak pilih? Macam mana awak pilih? Awak memilih pun kerana doktrinisasi. Didoktrinkan. Kenapa kita nak menafikan apa yang terlalu jelas? Memang manusia melalui proses pendoktrinan. Tetapi jangan berhenti kat situ. Orang yang menjadi etis juga, dia juga menjadi etis kerana didoktrinkan dengan konsep etis. Orang yang menjadi Kristian, dia juga didoktrinkan dengan konsep Kristian. Orang yang tak beragama juga menerima doktrin untuk tidak beragama. Maka semuanya menerima pendoktrinan. Tak ada apa yang salah pun. Tetapi yang menjadi salah adalah doktrin mana yang betul. Orang yang percaya Tuhan tidak wujud, itu juga didoktrinkan. Bukan dia lahir-lahir tak percaya. Kerana kajian saya membuktikan. Dan kajian daripada Dr. Justin Barrett ini, dia dapati 72% kanak-kanak berusia 5 tahun percaya bahawa dunia ini direka oleh satu kuasa pencipta. Dia tak tahu the name of God. Dia tak tahu. Tapi dia tahu there is a God. There is a power. Sebab kanak-kanak ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya yang akan membawa kita kepada penceritaan kisah fitrah dalam Islam. Kita pernah dengar tentang hadis daripada Nabi SAW dalam riwayat Muslim, yang di mana baginda SAW bersabda bahawa sesungguhnya setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapa mereka lah yang telah menjadikan mereka sebagai Majusi, Yahudi ataupun Nasrani. Hadis ini walaupun ringkas, tetapi dalam dakwah ataupun dalam pendidikan, hadis ini sangat-sangat komprehensif. Kita lihat Nabi SAW kata, setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ada yang mengatakan bahawa, fitrah tu Muslim lah. Bukan. Bukan Muslim yang capital M, yang huruf besar M. Tetapi Muslim yang M kecil tu. Okey, Muslim yang M kecil. Kenapa saya kata begitu? Kerana bila kata setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maksudnya setiap bayi ini, dan kalau kita lihat kajian daripada Dr. Justin Barrett pada 2008 dalam buku dia sekarang, The Born Believer, budak-budak berusia 5 tahun tahu bahawa percaya bahawa dunia ini direka oleh satu kuasa pencipta. Tapi mereka tak tahu nama. They don't know. Dan ini sangat selari. Kita sebenarnya sebagai seorang Muslim tidak memerlukan sains. Tak memerlukan sains untuk membuktikan kebenaran Islam. Tetapi Islam yang membuktikan kebenaran sains. Islam yang membuktikan kebenaran sains.
Sebab bila disebut fitrah, kita kata Nabi SAW sebut setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya setiap bayi itu dilahirkan dengan kecenderungan, dengan kepercayaan untuk percaya adanya Tuhan. Dan dalam Quran kita ada satu ayat. Dan ayat ini sering digunakan apabila berbicara tentang fitrah. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172. Di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhanmu? Dan lalu kita dalam zaman roh kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, benar, sesungguhnya kami bersaksi. Maksudnya roh kita, manusia ini yang ada roh yang dijadikan oleh Allah telah tercipta dalam diri manusia, sanubari mereka, roh mereka itu ada satu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fitrah. Tetapi ada orang kata, kajian ini mesti dia kaji yang daripada budak-budak yang mak bapak dia beragama je. Sebab itulah percaya ada Tuhan. Sebab sejak kecil mak bapak dah indoktrin budak-budak itu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tidak benar. Kerana ada satu kajian rentas budaya yang mendapati kanak-kanak di UK dan China, dua budaya yang berbeza, dan malahan kajian juga mendapati mereka juga mengkaji ibu bapa yang tidak beragama dan etis. Dia mengkaji anak-anak mereka juga. Dan bila mengkaji kepada anak-anak mereka, anak-anak orang yang tak percaya kepada Tuhan, walaupun mak bapaknya tak percaya kepada Tuhan, menunjukkan respon naluri terhadap konsep Tuhan dan juga moral walaupun ibu bapa mereka itu etis. Mereka tetap kata mereka percaya kepada Tuhan walaupun ibu bapa mereka etis. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita kata fitrah mereka masih belum dicemari. Masih belum dicemari. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana seseorang itu fitrahnya boleh dicemari? Saya nak bagi sedikit kisah. Tadi itu kita bercerita tentang kita sebagai manusia ada fitrah. Ramai kita bila cakap tentang fitrah, kita hanya gunakan perkataan fitrah, tetapi saya nak mudahkan pemahaman kita tentang apa itu fitrah. Saya percaya majoriti kita mempunyai smartphone, telefon pintar. Dan apabila kita beli telefon pintar, ianya akan datang sekali dengan apa? Ada yang biasanya saya tanya soalan ini dalam latihan saya. Orang kata, bila beli telefon pintar yang baru, dia ada kotak, ada charger. Tapi charger sekarang tak semestinya ada. Kadang-kadang ada charger yang kena beli. Siapa yang beli iPhone tu dia tahulah, charger not included. You kena beli yang lain. Okay? Sebab kononnya nak save the world lah dan sebagainya. Tapi sebenarnya nak save the cost. Bukan save the world pun. Okay? Tapi harga dia tetap sama je. Barang kurang, harga sama. Bayangkan, kita pergi beli order nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood yang penuh tu sepatutnya adalah RM15. Tapi kita kata, saya nak nasi goreng seafood, tapi seafood tu saya tak nak udang, saya tak nak sotong. Okey, letak ayam je. Tetap dia charge RM15. Barang kurang, harga sama. Pandai mereka buat bisnes. Okey. Selain daripada datang sekali dengan kotak, dia ada pembalut dia. Okey, mungkin kita kata ada phone yang ada charger. Kita kata dalam phone tu ada apa? Dia kata, ada aplikasi. Aplikasi apa? Facebook, WhatsApp, TikTok. Dia dah pre-install. Okey, saya kata, apa lagi ada? Adalah butang-butang, tekan-tekan, switch on off, volume dan sebagainya. Lagi? Itu je lah. Saya kata, saya nak tengok tuan-tuan perempuan bersetuju dengan saya ataupun tidak. Saya tahu, topik ni dia tak berat. Cuma bila dia pagi tu, dia rasa agak mencabar sedikit lah. Tapi saya harap tuan-tuan perempuan boleh ikut dengan saya. Lalu saya kata, tahu tak? Walaupun dalam handphone itu, ada pelbagai aplikasi. Canggih macam mana pun. Tetapi setiap aplikasi itu tidak boleh digunakan jikalau telefon pintar itu tidak datang sekali dengan peranti sistem operasi dia, operation system dia, OS dia. Contoh kita kata iPhone ada Apple iOS. Kita kata kalau telefon-telefon lain dia ada Android. Operation system. Dan operation system itu adalah factory setting. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak bila telefon pintar kita ada problem, ada masalah, jalan terakhir selalunya dia suruh kita buat apa? Setelah kita cuba macam-macam cara untuk membesarkannya.
Last one and the most effective one. Restore factory setting. Kenapa restore factory setting? Sebab bila restore factory setting, apa sahaja benda-benda yang telah korup, yang telah meracuni handphone ini, yang menyebabkan dia jadi slow, dia tak boleh digunakan dan sebagainya, dia kena buang. Bila dah buang, restore factory setting, apa sahaja yang ada pada asalnya dikembalikan pada asal, app-app yang tak ada kita install dan sebagainya telah dibuang, maka telefon bimbit itu boleh berfungsi secara normal. Restore factory setting. Apa beza dengan tajuk kita pada hari ini? Kembali kepada fitrah. Sama juga. Tak kala kita hari ini sebagai manusia, kita merasai kekosongan. Tak kala kita sebagai manusia hari ini hilang arah. Sebenarnya, hilang arah bukan kerana Allah tidak memberikan arah. Kerana Allah apabila menciptakan setiap manusia, dia memberikan arah kepada kita. Kerana fitrah itu, tuan-tuan dan puan-puan, umpama kompas. Jikalau kompas yang masih boleh diguna pakai, yang normal, maka jarumnya akan senantiasa menunjuk ke arah utara. Begitu juga kalau fitrahnya yang bersih, pastinya fitrah dia akan menunjuk kepada Allah yang Maha Berkuasa. Tetapi orang yang menafikan adanya Tuhan, orang yang menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fitrah mereka telah dirosakkan. Bukan sahaja manusia ni ada fitrah, tuan-tuan dan puan-puan. Binatang pun ada fitrah. Kenapa binatang ada fitrah? Tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok National Geographic? Pernah tengok tak bagaimana kangaroo melahirkan anak? Dan berapa lama kangaroo untuk melahirkan anak? Lepas ni balik ramai-ramai tengok National Geographic. Tiba-tiba National Geographic, view dia tinggi pula kan malam hari ni. Bila saya bercakap, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah berkata dengan staff saya, dengan sahabat-sahabat saya. Saya kata, apabila saya nak bercakap sesuatu, bukan setakat dalam kuliah, tetapi dalam percakapan seharian, hatta dengan anak-anak saya ataupun dengan family saya kata, saya mesti pastikan fakta saya adalah 100% betul. Saya mesti pastikan. Sebagai seorang Muslim, saya tahu kita akan ada silap, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahawa fakta itu benar. Kerana saya kena berlaku adil pada diri saya dan juga orang yang mendengar. Kerana barangkali orang yang mendengar itu, dia akan ambil sahaja daripada saya tanpa dia sendiri mengkaji. Dan bagaimana jikalau saya menipu dan dia tertipu, lalu dia menyebarkan penipuan itu, dia dapat dosa tetapi dosanya berpunca dari saya. Maka saya telah menzalimi diri saya. Tuan-tuan dan puan, kangaroo, jangan tengok sekarang nanti ramai-ramai pula buka phone, oh brother cakap kangaroo, jom kita buka. Kangaroo, bila dia mengandung, baby tu, dia waktu dia kecil lebih kurang besar saiz macam ni. Lepas tu dia akan jatuh. Kemudian bila dia jatuh ke tanah, ini baby kangaroo dia jatuh ke tanah, apa dia buat? Baby kangaroo tu, waktu itu, kita kena faham keadaan baby kangaroo tu tau. Matanya masih belum terbuka. Okey. Dia sangat lemah. Tetapi yang uniknya, baby kangaroo ni, dia dah jatuh ke bawah dengan segala kudrat yang ada, dengan matanya yang tak boleh nampak, tak terbuka lagi. Dia memanjat. Dia memanjat badan ibu dia. Dia pergi mana, tuan-tuan dan puan? Dia memanjat badan ibunya sehingga dia masuk ke dalam kantung ibunya, dan dia akan berada di dalam kantung ibunya selama berbulan-bulan sehingga dia cukup sifat dan cukup besar untuk dia keluar. Soalannya yang sama saya tanya kepada orang ateis, orang tak percaya kepada Tuhan, untuk membuktikan tentang konsep fitrah. Saya kata, universiti manakah yang telah dihadiri oleh baby kangaroo itu sehingga dia tahu bila dia kena panjat ke atas, bukan panjat ke bawah, bukan panjat ke kanan, bukan panjat ke kiri, panjat ke atas, dan bila panjat ke atas tu ada kantung. Ke universiti manakah, silabus apakah yang dia belajar? Itulah fitrah, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana Allah telah menciptakan pada binatang pun ada fitrah, dia mengetahui sesuatu yang tak perlu diajar kerana yang mengajarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pre-install operation system. Kita di sini insya-Allah majoriti dah berkahwin, ada anak, ada cucu. Perasan tak? Bila bayi dilahirkan, bila kita dukung, mereka tahu metod mereka berkomunikasi dengan kita adalah menangis.
Dan kalau bapak, kebiasaannya bapak tak tahulah. Tuan-tuan, tahu tak ada berapa jenis tangisan baby? Tuan-tuan saja. Kita tak mau tanya ibu. Tuan-tuan tahu tak ada berapa jenis tangisan baby? Bayi. Walaupun dah beranak pinak, tahu tak? Ataupun bagi kita bunyi semua sama je. Sama je kan? Wah, wah, wah kan? Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak kurang ada 3 ke 5 jenis tangisan minimum. Okey? Dan jenis tangisan ini adalah signal berbeza daripada bayi kepada ibu. Puan-puan betul tak puan-puan? Bila puan-puan mendengar baby, ya, anak puan-puan waktu baby dia menangis, puan-puan dah tahu dah. Oh, dia menangis. Bapa akan kata, tu lapar lah tu. Tak. Tu dia dah terberak tu. Lampin dia dah penuh. Betul tak puan-puan? Kadang-kadang dia menangis bukan lampin penuh, bukan sebab lapar, sebab perut kembung, sebab dia kurang sihat, sebab dia kurang selesa. So ibu, kadang-kadang ayah ni, kita sebagai ayah ni, kita tak tahu. Baby menangis, walaupun kita dengar, bagi bapa ni kita monoton sikit. Baby menangis, kita monoton sikit. Baby menangis sama je. Tapi isteri kita pula berbeza. Bila dia dengar anak kita menangis, dia wah, 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 wah. Tapi tindak balas isteri kita itu setiap kali berbeza. Aku dengar bunyi sama je. Tapi kenapa bini aku, bila dia wah, dia bagi minum susu. Dia wah yang lain pula, dia sapu minyak. Dia wah yang lain pula, dia tak bagi minum susu, tak sapu minyak, tapi bagi dia tukar lampin dan sebagainya. Sebab itu metod berkomunikasi. Metod berkomunikasi. Dan uniknya tuan-tuan dan puan-puan, macam mana baby tu tahu bahawa manusia ni ada hidung, ada lubang kan? Mulut ada lubang, telinga ada lubang. Kenapa baby tu dia tak pergi sekolah? Bagaimana dia tahu bahawa minum susu itu dari mulut? Benda ni bagi kita nampak simple tau tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebenarnya bila kita teliti bahawa dia tak ada benda, sebab tu saya tak guna perkataan kebetulan. Dulu saya biasa guna. Saya kata kebetulan saya ada di sini. Kebetulan kita berjumpa. Kebetulan. Saya kata di dunia ni tak ada satu benda adalah kebetulan melainkan daripada qadar Allah. Saya lebih suka gunakan perkataan qadar Allah. Setiapnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tahu ataupun tidak tahu. Itulah yang menyebabkan kita allazina yu'minuna bighaib. Orang yang beriman ini adalah dia beriman kepada benda-benda yang ghaib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baby dia tahu. Banyak binatang ni dia tahu. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah fitrah semula jadi kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan lagi sedikit. Ada satu kajian daripada, tapi profesor ni dah meninggal. Cuma kadang-kadang saya merasa sedikit duka cita, bukanlah kecewa yang teramat sangat, duka cita sedikit. Bila mana saya dapati banyak kajian yang banyak memberikan manfaat kepada Islam ini, dia ada dasar daripada ajaran Islam, tetapi kajian-kajian itu tidak dipelopori oleh orang Islam. Dan ini juga sebenarnya saya nak out topik sedikit. Kadang-kadang kita rasa bahawa, dan ini juga dari sudut pembelajaran kita, sehingga ada yang didoktrinkan bahawa kita Muslim ni belajar agama je. Buat apa nak belajar sains, nak belajar matematik dan sebagainya. Malahan pernah ada yang saya dengar sendiri kata bahawa kita tak boleh, buat apa nak belajar English, buat apa nak belajar matematik, itu ilmu sekular. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak belajar matematik, macam mana nak faham ilmu faraid? Kenapa nak bezakan ilmu matematik tu dengan katanya sekular? Sekular tu adalah langsung tak fikir pasal Tuhan, memisahkan Tuhan. Tetapi bila kita fikir matematik, kita bayangkan betapa kompleksnya satu formula matematik itu. Faraid itu, macam mana pengiraan dia, bagaimana Allah mengira, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, secara saintifiknya juga, jarak antara bumi dengan matahari, jarak dia adalah begitu tepat. Kalau bahasa orang kita, bahasa pasar dia, cun-cun, ngam-ngam. Tak lebih, tak kurang. Even gravity kita, cun-cun, ngam-ngam. Tak lebih, tak kurang. Dan saintis mengatakan bahawa jikalau jarak antara
Bumi dengan matahari itu terlebih ataupun terkurang. Kalau dia kata terkurang, maksudnya matahari lebih dekat ataupun bumi lebih dekat, keluar daripada orbit dia, apa yang akan berlaku? Sikit je. Tak payah banyak. Sikit je. Tahu tak apa akan berlaku kalau jaraknya lebih dekat? Sikit je. Sikitnya macam mana? Macam ni je. Sikitnya begini, boleh menyebabkan bumi ini akan terlalu panas. Bumi ini akan terlalu panas. Tetapi, kalau sikitnya, jaraknya jauh sikit je macam ni, dia akan menyebabkan bumi ini terlalu sejuk. Sehingga jadi macam lebih sejuk daripada Antartika, kita tak boleh nak hidup. Gravity ini, dia just ngam-ngam aja. Kalau gravity ini kuat sikit, manusia tak boleh jalan, kita akan hancur. Sebab dia akan menarik kita ke bawah. Tetapi kalau gravity ini lebih sikit aja, kita tak boleh berjalan di atas muka bumi sebab kita akan terapung. Bukan terapung tinggi, terapung sikit. Jadi kita nak pergi, susah nak ambil barang. Mata kita ini diciptakan dengan ngam-ngam aja. Tak boleh nampak benda yang terlalu halus ataupun nampak terlalu jauh. Dia just ngam-ngam aja. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, mata manusia ini secara fitrah diciptakan dengan boleh nampak benda halus. Apa yang kita akan nampak? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekarang tak akan nampak saya. Tahu sebab apa? Mata kita akan kembali menjadi TV seperti tahun 90-an, selepas pukul 12.30 malam. Yang muda-muda dia tak faham. Yang otai-otai dia akan faham. Sebab dia tahu, lepas pukul 12 dia ti, lepas tu TV itu kabur. Ya. Sebab sekarang ni juga berada di depan mata kita, adanya habuk-habuk halus. Adanya mikroorganisma. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tak akan duduk atas kapet. Dan saya percaya juga tuan-tuan dan puan-puan tidak akan tidur di atas katil, tuan-tuan dan puan-puan, di atas tilam. Kalau mata kita ada kemampuan untuk melihat perkara yang cukup halus. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, berjuta-juta kuman mikroorganisma yang terlalu kecil yang perlu diberbesarkan 10-100 kali ganda untuk kita nampak saiz dia. Sedang tidur dekat tilam kita. Sedang ada di atas kapet. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, astagfirullahalazim. Bayangkan nak duduk ni, cacing bergerak. Tuan-tuan dan puan-puan nak duduk. Tapi sekarang relax je duduk. Itu antara nikmat Allah kepada kita, fitrah yang diciptakan agar kita tidak melihat. Kadang-kadang manusia ni meminta terlalu banyak. Dan bila kita minta, kita tak tahu apa kita minta sebenarnya. Sampai kita tanya soalan-soalan yang tak sepatutnya. Kenapa tak boleh lihat Allah? Setakat makhluk halus pun kau tak boleh lihat. Kalau kau boleh lihat makhluk halus pun tu, kau dah lari dah. Kau pun dah tak boleh nak berjalan, tak boleh nak hidup secara normal. Apatah lagi nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya sebut tentang kajian. Banyak kajian ini, saya menggunakan banyak kajian mereka kerana Islam ni agama ilmu. Sehingga kan pakar sejarah mengatakannya, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa zaman kegemilangan Islam, maka Renaissance, kebangkitan di Eropah tak akan pernah berlaku dan tak mungkin akan berlaku. Dan mereka boleh berlaku kerana kegemilangan Islam, sumbangan Islam dari sudut akademik, bukan sahaja dari sudut agama, tapi dari sudut akademiknya, tuan-tuan dan puan-puan. Dari sudut akademik. Ini Profesor Dr. Viktor Frankl. Dalam buku dia dan kajian dia, Man Search for Meaning. Dia kata, ini kajian. Dia kata, manusia ni tak boleh hidup hanya dengan keseronokan atau kejayaan. Dia perlukan makna. Search for meaning. Saya nak berjedah. Pause beberapa saat untuk tuan-tuan dan puan-puan fikir. Especially kita yang dah 40-an, 50-an. Kalau waktu muda, majoriti kita bukan melazimi masjid ataupun surau pun. Kita sedang berseronok. Kadang-kadang mungkin solat pun terkapai-kapai, tak solat. Tapi kenapa sekarang tuan-tuan dan puan-puan usia dah meningkat, kenapa kembali pada masjid? Sebab walaupun di sebalik keseronokan dunia, tak salah pun. Di sebalik keseronokan dunia, kita merasakan bahawa kehidupan ini akan menjadi bermakna apabila kita mencari keseronokan dunia semata-mata. Tetapi perasan tak tuan-tuan dan puan-puan, semakin kita mencari keseronokan dunia yang kita ingat dia boleh mengisi kekosongan di dalam hati kita, tetapi semakin kita cari, semakin kosong.
Semakin kosong, semakin kosong. Itu yang menyebabkan bila dia rasa semakin kosong, itu yang dia semakin cari, semakin dahaga dan semakin ekstrim. Kenapa orang yang apabila dia buat sesuatu, contoh, dia bermula dengan sesuatu yang simple, tetapi kemudian dia nak mencari sesuatu yang lebih ekstrim. Kerana apa? Kosong. Dia kosong. Tetapi kosong dia tak terisi. Dia berbeza bila tuan-tuan dan puan-puan datang solat, datang menunaikan ibadah, kekosongan itu dipenuhi. Dan bila dipenuhi, Allah luaskan lagi dada kita. Kita rasa nak rindu nak buat, walaupun kita penat. Dr. Viktor Frankl, dia kata manusia tak boleh hidup hanya dengan keseronokan atau kejayaan. Manusia memerlukan makna. Dan makna ini, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, dan ada satu kajian, saya suka banyak kajian ni. Brother Firdaus ni banyak betul lah kajian dia kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian dia mendapati bahawa tadi kita kata 25,000 orang memeluk Islam setiap minggu di seluruh dunia. Manusia ini memerlukan makna. Dan antara kajian daripada Denver di Colorado, Amerika Syarikat mendapati bahawa orang yang masuk Islam, bila ditanya kepada mereka, kenapa kamu masuk Islam? Antara sebab utama mereka masuk Islam adalah intellectual. So kalau ada orang kata bahawa orang masuk Islam ni bodoh-bodoh, intellectual. Saintis masuk Islam, profesor masuk Islam dan sebagainya. Intellectual berdiskusi. Bukan setakat intellectual, tetapi mereka kata clarity. Perkataan ni simple, clarity, kejelasan. Jelas dari sudut apa, tuan-tuan dan puan-puan? Yang mereka maksudkan, bila mereka masuk Islam, kajian dilakukan pada mereka, mereka bagi respon, bila mereka kata clarity, kejelasan, yang mereka maksudkan adalah, bila mereka mengkaji secara intelektual, apa itu Islam, mereka mendapati hidup mereka menjadi lebih jelas. Jelas apa? Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu nama Allah adalah Nur. Dalam Quran ada surah An-Nur. Quran, antara nama Quran selain daripada dipanggil sebagai Quran, Mubin dan sebagainya, Quran juga dikenali sebagai An-Nur, cahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah nampak tak orang yang bila ada cahaya, dia tak nampak jelas kat depan. Dia nampak gelap. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Furqan dan juga surah Al-Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Quran ini diturunkan untuk kamu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kegelapan kepada cahaya. From darkness to light. Sebab apa? Nampak tak, tuan-tuan dan puan-puan? Mereka yang kembali kepada Islam, mereka kata Islam memberikan clarity, kejelasan kepada mereka. Tak perlu guesswork. Saya ada seorang sahabat saya ni, dia ada 2 MBA. Okey, dari US. Tapi sekarang dia duduk di Malaysia. 2 MBA, satunya adalah dalam sosiologi. Dia ni bukan calang-calang bekas pengacara rancangan hiburan MTV yang international punya tu. Okey. Dia juga adalah bekas Miss Teen USA dan Miss Teen Thailand. Okey, cantiklah orang dia. Okey. Pijak juga, pandai juga. Dia bila datang ke Malaysia, dia dah masuk Islam, alhamdulillah. Antara yang menyebabkan dia masuk Islam adalah tadi kita sebut clarity tu. Kita pernah dengar kan, ada orang katakan Islam ni hukum hakam dia banyak sangat, susah sangat kan, merimaskan. Tahu tak? Kawan saya ni, dia kata bila ditanya tentang kenapa dia masuk Islam, bila kajian tu kata tentang clarity, bila ditanya kepada dia, dia kata sebab bila dia datang ke Malaysia, dia jadi model. Dan model ni ada model orang Islam juga kan. Benda tu yang tak sedap lah. Dia kata, you know, I have a Muslim model friend, but they don't practice Islam, you know, they don't practice. Walaupun dia dikelilingi oleh Muslim model yang tak praktis, tetapi dia masuk Islam. Kita rasa pelik kan. Biasa orang kata, sepatutnya kalau dia nampak geng-geng yang praktis Islam ni, senanglah dia nak tertarik. Tapi yang ni dia dengan orang yang tak praktis, dia boleh tertarik dengan Islam. Sebab dia tahu bahawa Islam ni, kenapa dia tahu kawan-kawan tu tak praktis? Sebab kawan-kawan dia kata, actually I'm not so good Muslim. I supposed to pray, I supposed to do this, I'm not supposed to do this, but I do it, right?
ini. Lalu dia kata, bila dia tahu je Islam ni ada hukum hakam, ini tak boleh buat, ini kena buat, perempuan kena pakai macam mana, perempuan kena macam ni dan sebagainya. Walaupun ada orang kata Islam menindas wanita dan sebagainya, tetapi dia apabila dia tahu bahawa Islam mewajibkan wanita untuk berhijab, untuk menutup auratnya sekian banyak dan sebagainya, ada adabnya, ada akhlaknya. Ada orang Islam yang dia rasa rimas dengan hukum hakam tu, tetapi dia waktu itu kafir. Dia kata, when I know all this, I feel so empowered. Dia rasa dia telah diperkasakan. Dia rasa hak tubuh badan dia, sebab dia sebagai model, dia hanya dinilai berdasarkan tubuh badan dia, bukan berdasarkan otak dia. Just the beauty. Lalu dia kata dia rasa dia telah kembali diperkasakan. Dia mendapatkan hak dan dia jatuh cinta dengan Islam sebab Islam ada hukum hakam. Dan hukum hakam itu memberikan kejelasan dalam hidup dia. Wow. Nampak sisi pandangan berbeza? Mungkin tuan-tuan dan puan tak kenal dia. Tuan-tuan dan puan kenal Michael Ang? Kenal lah kan? Michael Ang memeluk Islam dengan saya. Berborak dengan dia. Dan Michael Ang ni, saya tak akan sebut siapalah sebab dia pun tak sebut nama dan saya tak tanya nama kan. Tanya kepada dia. Dia kata, Ustaz. Sebab bila kami jumpa tu, cakap English lah. Dia kata, Ustaz, you know, I work with Muslim actor. Yalah, sebab dia kan buat drama Melayu kan. Jadi pelakon-pelakon dia Melayu lah. Tapi, dia kata, dia nampak je contoh-contoh pelakon-pelakon laki wanita ni yang tak bagus. Kalau ikut perkataan dia, haprak dia kata. Haprak. Tapi sebenarnya ada lagi perkataan dia guna tu lagi kasar lah. Tuan-tuan dan puan tahu lah, Michael Ang mulut laser. Dia cakap je. Dia kata, wow, very bad. Very bad. Kita rasa kalau dia cakap very bad tu, kita rasa macam mana boleh tertarik dengan Islam. Waktu tu dia belum masuk Islam, bila first jumpa. Tapi lepas tu dia kata, but I know Islam is not like that. They don't practice Islam. It's their fault. It's not Islam's fault. And then dia dulu Kristian. Dan bila dia kaji, dia kata, Islam is such a wonderful, beautiful religion. It give clarity, memberikan kejelasan. Walaupun dia nampak ada Muslim, dan tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah kata, bila berita tentang Michael Ang memeluk Islam, saya dah tahu lama. Dan kami memang ada persetujuan bahawa saya tak akan bagi tahu orang dia dah masuk Islam dengan saya ataupun digembar-gemburkan sehingga dia bersedia untuk mengumumkan sendiri. Lalu dia sendiri post gambar kami dan dia umumkan dia dah masuk Islam. Lalu saya kata, bagi ruang untuk dia. Ya, dia selebriti. Mulut dia laser. Ada benda kita tak setuju, tetapi jangan mempertikaikan keislaman dia hanya kerana kita tak setuju dengan dia. Dia tetap Muslim. Dia tetap Muslim. Saya tahu dia mengaji. Saya tahu dia belajar agama, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, Islam memberikan kejelasan kepada dia. Clarity. Selain itu, apa lagi? Kenapa orang kembali kepada Islam? Top 3. Tadi saya dah sebut. Okay? Ada clarity. Dan lastly adalah, mereka kata, bila mereka jadi Muslim, mereka memeluk Islam, mereka rasa mereka jadi seperti diri mereka yang sebenarnya. I become who I am. Yang sebenarnya, the real me. Maksudnya selama ini, hidup dia sebagai non-Muslim, dia rasa kekosongan. Dia rasa segala apa yang dia nak buat tu adalah berdasarkan pandangan manusia, kegemaran manusia, apa manusia harapkan daripada dia. Tetapi diri dia yang nak dekat kepada Tuhan tu dijauhkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh nampak itu kembali kepada fitrah. Tetapi kita juga perlu berhati-hati. Berhati-hati kerana sebagaimana fitrah itu adalah jernih. Awal tadi kita dah sebut, fitrah yang jernih ini boleh dicemari. Jikalau kita hanya tahu macam mana nak menjernihkan tanpa kita tahu sebab yang menyebabkan dia dicemari, kita akan terus dicemari. Tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dengan fitrah kita yang boleh dicemari. Apa dia boleh dicemari? Antara sebab utama dia, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu ambil apa yang saya cakap saja. Tuan-tuan dan puan-puan, balik kaji sendiri juga. Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya di dalam badan manusia ini ada seketul daging. Jikalau baiknya daging ini, maka baiklah keseluruhannya. Jikalau rosaknya daging itu, maka rosaklah keseluruhannya. Dan itu adalah hati.
Dan itu hadis satu. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda bahawa, iaitu apabila anak Adam melakukan satu dosa, maka satu titik hitam akan masuk ke dalam hati dia. Dan apabila dia kerap melakukannya, maka titik hitam itu akan terus masuk dan terus masuk, sehingga hatinya yang tadi, bayangkan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak air yang jernih kat dalam ni kan. Saya ambil satu marker pen, satu dot, satu dosa, satu dot, satu dot, satu dot, satu dot, satu dot. Kita rasa, alah, nampak lagi, okey je. Kita ulang proses tu beratus kali, beribu kali. Akhirnya, air botol ini, nampak lagi tak air kat dalam? Jernih ke tak jernih ke, kita tak tahu. Dan bila kita tak tahu air jernih ke tak jernih, tuan-tuan perempuan, dah diselaputi. Ada cahaya. Cahaya ni hidayah. Panduan dari Allah, dari manusia, apa yang dia boleh nampak. Cahaya ni boleh tembus kat dalam ke tak? Tak boleh. Dia tak boleh tembus kat dalam. Sama juga tuan-tuan dan perempuan, bila mana fitrah kita itu boleh dicemari adalah apabila kita kerap melakukan dosa-dosa tanpa kita sedari. Dosa-dosa yang kecil. Sebab itu peribahasa Melayu sebut apa? Sikit-sikit, lama-lama. Tapi kita tukar sikit lah. Kita kata, sikit-sikit, lama-lama jadi gelap. Gelap hati. Sebab tu orang kata, dia tu dah gelap hati. Sebab tu dia songlap duit. Sebab tu dia ambil rasuah. Gelap hati, bagus. Melayu ni bagus tau. Bila dia buat peribahasa, peribahasa dia tu sebenarnya berpandukan Islamik. Dia Islamik tapi tak ada bunyi Islam. Dia tu gelap hati dan sebagainya. Contoh, pernah dengar tak tuan-tuan dan puan-puan, peribahasa Melayu sebut, biar mati anak, jangan mati adat. Macam kejam kan Melayu ni kan. Tengok, Melayu ni teruk gila kan. Demi mempertahankan adat, dia sanggup biar anak dia mati. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kebijaksanaan orang Melayu dalam membuat peribahasa tu sangat hebat, sangat halus. Halusnya macam mana? Adat Melayu ni, adat yang dimaksudkan adalah adat itu Islam. Islam. Maksudnya, biar mati anak, jangan mati agama. Bukan mati adat budaya itu semata-mata pakai baju Melayu. Tak apa, aku kena mempertahankan pemakaian baju Melayu. Biar mati anak tak apa. Bukan. Maksudnya mempertahankan agama tu. Bagaimana fitrah itu boleh dicemari tuan-tuan dan puan-puan? Sebab masa kita dah disebut jangan lebih sejam, jadi saya ada lagi beberapa minit. Antaranya adalah kita berterusan untuk melakukan dosa-dosa tanpa kita sedari. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, soalan ni sering ditanya kepada saya oleh non-Muslim. Dia kata, you kata Islam betul kenapa style mereka. Kenapa selalunya histeria, rasukan ini kerap berlaku dekat sekolah agama? Tuan-tuan puan-puan fikir balik. Macam betul juga kan? Betul tak? Kes histeria ataupun rasuk kerap berlaku kat mana? Sekolah agama kan? Betul? So dia kata, kalau Islam betul, dia nisbahkan kalau Islam betul mesti tak ada histeria, tak ada rasukan. Itu konsep pun tak betul, tapi tak apalah, kita layan je lah. Dia kata, kalau Islam betul, kenapa kes rasuk, kes histeria ini banyak berlaku dekat sekolah agama? Tengok, dekat Tokong, okey je. Tengok dekat non-Muslim, tak ada masalah pun. Tengok dekat overseas, tak ada masalah histeria sangat pun. Kenapa asyik je Islam kena? Saya jawab. Saya kata, saya bagi contoh, saya tanya dia. Dia tak tahu yang bila saya tanya soalan, sebenarnya saya sedang menjawab soalan dia. Saya kata, bayangkanlah, kamu ni adalah seorang perompak. Kalau kat Malaysia kita panggil perompak, kat Indonesia panggil perampok. Saya tak tahu, saya pergi ceramah dekat Indonesia. Bila saya sebut perompak, saya tak pandai lagi bahasa Indonesia. Sekarang pun tak pandai, sedang belajar. Lepas tu dia orang, perompak. Lepas tu saya tanya orang yang lepas, apa perompak? Robbery. A robber. Oh, perampok. Okey, perampok. So, mobilnya di sini, mobil di sana, keretanya di sini kan. Gratisnya free. Jadi kita bertukar ya. Saya kata, bayangkan kamu ni perompak perompak. Kamu sebagai seorang perompak ni yang berwawasan. Perompak pun ada wawasan, jangan main. Kamu sebagai seorang perompak yang berwawasan,
Bila kamu nak merancang, nak merompak, tujuan kamu merompak ialah apa? Kamu nak dapatkan duit kan? Kamu nak merompak di kawasan mewah ataupun nak merompak di kawasan setinggan yang tak ada duit. Kamu nak merompak orang yang ada duit ataupun orang yang tak ada duit. Dia kata, come on lah. Walaupun saya bukan perompak, mestilah saya nak rompak orang yang ada duit. Kalau nak merompak pun, saya tak suruh tuan-tuan puan-puan pergi merompak. Kalau nak merompak pun, carilah prospek rompak yang ada fulus. Betul tak? Mestilah. Saya kata, itulah jawapan dia. Apa dia? Saya kata, kenapa histeria banyak berlaku di kalangan orang Islam dan sebagainya, tapi jarang berlaku di tempat-tempat bukan Islam dan sebagainya? Saya kata simple je. Saya sebagai Muslim percaya bahawa histeria itu berlaku kerana gangguan syaitan, gangguan iblis, gangguan jin. Dan jin ini, iblis ini, dia telah memberitahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam surah Sad, surah 38 ayat 80-81, bahawa wawasan dia sehingga hari kiamat turun-temurun dia adalah menyesatkan anak Adam. Dan dia nak selesaikan anak Adam yang telah beriman. Dan orang beriman ini umpama orang yang kaya. Dia ada sesuatu yang iblis nak rompak. Tetapi orang kafir, dia tak ada iman, dia tak ada duit. Nak rompak apa? Tuan-tuan faham tak? Nak kacau dia buat apa? Memanglah ada sedikit gangguan. Tetapi lebih baik iblis fokus kepada orang yang ada iman. Sebab bila dirompak iman, bila kena histeria, di situlah ujian. Sama ada Muslim yang kena histeria ini, dia nak pergi beruqyah dengan cara yang betul ataupun pergi jumpa Tok Bomo. Hari ini Tok Bomo pun tak dikenali sebagai Tok Bomo. Dia pun dikenali sebagai ustaz. Di situlah ujian kita. Sama ada kita nak berikhtiar dengan cara yang betul ataupun kita nak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ tuan-tuan dan puan, kita kata salah satunya adalah fitrah ini boleh dicemari bila kita buat begitu. Nah, kenapa macam mana fitrah boleh dicemari? Pertama, dosa-dosa kita. Sebab itu, kalau untuk non-Muslim, orang yang belum Muslim, mereka tak rasa, contoh kan, kalau hari ini kita Muslim, seteruk-teruk mana kita tahu berzina itu maksiat. Kita rasa tak selesa, betul? Muslim kita tahu rasuah itu tak bagus. Tetapi apabila fitrah telah dicemari dengan titik hitam, apa akan berlaku? Untuk kita tahu supaya kita boleh elakkan. Bila kali pertama mengambil rasuah, kita akan rasa bersalah gila dan kita cuba resist. Kita cuba tolak. Tak boleh. Kita tak nak. Tetapi bila kita ambil kali pertama, kita astagfirullahalazim. Tapi duit dah masuk dah. Astagfirullah. Dia solat taubat. Astagfirullah. Ya Allah, ini kali last aku ambil. Aku tak nak ambil dah. Sebab rasa teruk gila. Lepas tu ulang lagi. Taubat lagi. Dulu taubat, sujud taubat 5 minit. Kali ni 2 minit. Ambil lagi. Sehingga orang tak perlu nak offer, dia pergi offer. Dia tanya, berapa nak bagi? Dan kemudian, dia dah tak rasa bersalah sangat, dah tak guna perkataan rasuah. Sebab rasuah tu nampak buruk. Macam orang Melayu lah. Hari ini, minta maaf saya kata. Dia kata, kita nak gunakan perkataan sopan. Kita tak maulah guna perkataan babi, guna kinzir je. So, kita daripada membabi buta, kita guna mengkinzir buta. Apa beza? Sebab itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan bahawa akan tiba satu zaman, pada akhir zaman, iaitu di mana orang tidak akan memanggil arak sebagai arak. Tukar nama, sebab nak bagi sedap nama. Rasuah, kita dengar, oh sedap. Bayangkan, mengumpat rasa teruk. Bayangkan kita gunakan definisi sebenar. Kita kata, kamu makan daging saudara kamu. Itulah yang Nabi SAW guna. Bila Nabi ditanya tentang mengumpat, Nabi kata, apakah kamu suka untuk memakan daging saudara kamu? Sahabat bila dengar makan daging saudara, dia sedang membayangkan makan daging saudara. Oh, tidak. Sebab apa? Bila kita gunakan perkataan yang sebenar, fitrah yang jelas itu akan menolak sebab jijiknya benda itu. Bayangkan hari ini rasuah tak dipanggil rasuah, dipanggil apa? Apa dia? Peluncur, pelincir, apa lagi? Dulu duit kopi. Kenapa duit kopi? Tak boleh teh ke? Teh tarik ke? Lepas tu sekarang duit under table. Sekarang dipanggil apa? Commission. Apa lagi? Nampak tak? Perkataan tu cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam kajian, sebab saya selalu buat kajian, ini dipanggil sebagai
semantic infiltrations. Ini dipanggil sebagai penyusupan secara bahasa, secara linguistik. Dia tak dipanggil dengan bahasa yang betul. Contoh, hari ini, orang yang berzina, itu sepatutnya dipanggil berzina. Tapi bila orang ditangkap berzina, dia tulis apa? Tangkap basah. Kenapa tangkap basah? Apa yang basah? Tak. Kalau kita kata berzina, cakap berzina. You call a spade as a spade. Oh, tak boleh, kena jaga hati. Dah, tuan-tuan dan puan-puan, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan secara spesifik penggunaan perkataannya memang bila disebut sebagai penzina adalah memang untuk bagi dia terasa sakit supaya dia bertaubat. Tapi kalau kita kata, tak, awak tak berzina, awak hanya melakukan hubungan luar nikah, tetap nak guna perkataan nikah. Maka dia rasa luar nikah. Masihlah ada perkataan nikah, kuranglah haram dia. Tak macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi contoh semantic infiltration yang kadang-kadang kita tak sedar, yang kita dah normalkan. Contoh, hari ini bila kita dengar ada perempuan tu jadi isteri kedua dengan isteri ketiga. Dekat media panggil apa? Tengok, ibu cepat tu. Penyondol. Penyondol, perampas dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini kita akan rasa, betul lah, dia penyondol. Yang orang tu dah kahwin tu, yang kau nak jadi isteri kedua, ketiga tu dah kenapa? Macam tak ada lelaki lain. Ramai je single. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita mungkin tak rasa. Lama-kelamaan, dengan kita kerap menggunakan perkataan penyondol, perampas dan sebagainya, perkataan-perkataan yang tidak ada dalam syariat, lalu kita menegatifkan perkara yang positif, apa yang akan berlaku adalah, secara tidak sedar, akan tiba satu masa, akan timbul kebencian kepada syariat dalam hati kita, walaupun kita kata, tak, saya tak membenci poligami. Saya hanya benci penyondol. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah isteri-isteri Nabi SAW dengan isteri para sahabat radhiyallahu anhum itu semua penyondol dan perampas? Kalau kita kata semua yang jadi isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah penyondol dan perampas, habis tu kita nak kata isteri Nabi penyondol perampas. Tuan-tuan dan puan-puan, dia akan datang kepada implikasi sedemikian rupa. Bayangkan kalau ibu-ibu ataupun bapa-bapa hari ini mengumpat. Sekarang tak panggil mengumpat, dia panggil apa? Apa kaitan bawang dengan mengumpat? Sebab apa? Kita cuba nak menormalisasikan, kita cuba nak mempositifkan benda yang haram. Tuan-tuan dan puan-puan, antara salah satu fitrah tu terkambus adalah bila kita rasa kita guna perkataan penyondol, kita rasa guna perkataan yang lebih positif tu, kita rasa better. Itu sebenarnya tak ada beza dengan orang yang ambil rasuah berkali-kali sehingga fitrah dia dah dicemari, sehingga dia rasa terbiasa dan sehingga dia ketagih dengan dosa itu, sehingga dia menjustifikasi dosa itu sebagai benda yang baik. Alah, apa salahnya? Kalau aku tak rasuah, aku tak dapat projek. Bila aku tak dapat projek, aku macam mana nak menyumbang untuk masjid, untuk zakat, untuk pusat tahfiz, untuk dakwah? Nampak tak justifikasi? Saya, wallahi, saya pernah berjumpa dengan businessman yang cakap macam tu dengan saya. Saya cakap dengan dia, Datuk buat ni tak betul tu. Apa yang Datuk buat ni pula guna bank konvensional riba. Alah, relax lah, orang lain pun ambil. At least kalau kafir dapat, dia tak bayar zakat. Saya Muslim, saya bayar zakat. Nampak tak? Macam mana syaitan mempengaruhi kita? Dia boleh terkambus. Dan antaranya juga, tuan-tuan dan puan-puan, dosa berterusan, trauma agama. Saya ada handle beberapa kes, banyak juga kes murtad. Antara orang yang nak murtad, mereka sebenarnya bila saya temui, mereka bukan nak murtad sangat tau. Tapi sebab fitrah mereka ditutupi, sebab mereka setiap hari dipaksa. Mereka dipaksa dengan dihukum, bukan dengan ilmu. Kau kena buat. Betul, memang kena buat. Tapi macam mana cara kita nak bagi tahu kepada mereka? Jadi cara kita nak menyedarkan balik dan mendapatkan kembali fitrah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kala ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita adalah untuk membangkitkan semula dan membersihkan semula fitrah kita. Membersihkan semula fitrah. Berapa ramai di antara manusia, even kita sekarang, dulu kita tak beragama sangat. Tetapi apabila Allah bagi ujian, barulah kita kembali kepada sejadah dan sujud pada Allah, minta tolong. Ada kenalan saya, adik dia kena stroke. Adik dia umur muda, 20 lebih, kena stroke. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan, ya Allah, kesiannya, muda-muda dah kena stroke kan. Betul, kita kata kesian.
Tapi tuan-tuan dan puan, fa innamal yusri yusra, innamal yusri yusra. Asbab dia kena stroke pada usia muda, tuan-tuan dan puan faham konteks adik dia terlibat dalam pengambilan dadah. Solat semua tak, pergaulan bebas. Tetapi kerana terkena stroke, dia tak boleh ke sana ke sini seorang diri, dia memerlukan bantuan, maka dia dah tak hisap dadah, dia dah tak bergaul secara bebas, dan dia mula solat. Apa yang teruknya? Pada sisi pandangan manusia, sebab itu kita sebagai Muslim jangan pandang dari sudut sebagai manusia sahaja, kita pandang dari sudut kacamata Islam, iaitu fa innamal yusri yusra, innamal yusri yusra. Jangan melihat ujian itu, malapetaka itu sebagai sesuatu yang menjahanamkan, tetapi sesuatu yang Allah bagi sebagai peringatan. Kadang-kala kita kena orang bagi sedikit baru kenapa? Baru tersedar tuan-tuan dan puan. Sebab itu Syekhul Islam dia berkata bahawa musibah yang mendekatkan kamu kepada Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tetapi menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sebab. Dan ramai di manusia di luar, hatta saya percaya di Kemaman sekalipun, masih ada kawan-kawan kita yang masih belum Islam dan sebagainya. Hatta kita ada kawan-kawan kita yang beragama Islam tapi masih jauh daripada Islam. Tugas kita yang pertama adalah untuk mengajak mereka kembali kepada fitrah. Tugas kita adalah cuba membersihkan fitrah mereka. Tetapi kita hanya boleh membantu membersihkan fitrah mereka andai kata mereka bersedia dan sudi untuk kita bersihkan. Kita hanya boleh cerita, kita hanya boleh kongsi. Tetapi nak ke tak nak, terpulang kepada mereka. Saya boleh berikan botol air ini dan membukakan penutupnya. Dan saya juga boleh tuangkan ke dalam mulut anda. Tetapi jikalau tuan-tuan dan puan tetap kekal menutup mulut, saya tak boleh nak membantu. Begitu juga tugas kita. Tugas kita bukan memaksa fitrah. Tugas kita membantu membersihkan fitrah mereka dengan memberikan pencerahan kepada mereka. Kita ingat, sebagaimana kita tidak semestinya bersih dulu baru mandi, begitu juga dalam beragama. Ramai orang tunggu dan telah ditipu oleh syaitan bahawa untuk engkau masuk Islam, untuk engkau kembali menjadi orang Islam yang baik, engkau mesti bersih dulu, barulah engkau kembali ke masjid. Tak, kembali ke masjid sebagai proses untuk membersihkan diri, bukan tunggu bersih baru masuk kembali ke dalam masjid ataupun masuk ke dalam Islam. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian tuan-tuan dan puan bersama sehingga akhir. Agak panjang, hampir sejam, alhamdulillah. Dan yang baik datang dari Allah, yang kurang dari diri saya. Di hujung tu kami ada sediakan booth dakwah yang di mana tuan-tuan dan puan boleh ambil bahan dakwah secara percuma, edarkan kepada kawan-kawan percuma. Dan jika tuan-tuan dan puan memerlukan Al-Quran terjemahan, kami juga ada berikan secara percuma. Kalau tidak ada stok di situ, bagi nombor, nanti kami akan hubungi dan hantar kepada tuan-tuan dan puan juga secara percuma. Dan jika tuan-tuan dan puan ada yang berminat untuk menjadi penyokong dakwah kami di lebih 28 buah negara, boleh juga berinteraksi dengan sahabat-sahabat saya di belakang dan mereka akan bantu tuan-tuan dan puan. Itu saja tuan-tuan dan puan. Dan kita akhiri dengan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.